Penuh lah shoot. Guys, korang kat mana guys? Abang Mal, Arid, Abang Kel. Okay, Kel yang baru daripada Arif Grafik. Bunyi macam standard, tapi katanya pergi 18 bang. Jangan bagi aku cakap English. Nanti kan kau pening Kel. Nak memperkenalkan motor, aku punya motor baru. Kau dah masuk smart lane, lepas tu kau keluar balik macam ni. Leceh banyak. Nampak? Kenapa tak jalan je smart lane? Jalanlah smart lane. Jom kita makan Abang Kel. Okay. Dia spicy bang. Okay. Dia spicy tapi ada air 2, jangan risau. Hari ini aku ada misi guys. Sepatutnya hari ini aku pergi SP ataupun Sungai Petani Kedah bersama dengan geng-geng Bistrom kita yang lain. Tapi disebabkan oleh dalam 2 minggu ni aku dah pergi Pening, pergi balik Pening dah 2 kali dah. Jadi aku rasa macam barai lah pula kan. Saya naik turun. So disebabkan itu aku teman je lah diorang flag off sampai ke Ipoh saja. Aku ada beberapa misi yang aku nak capai hari ni. Adakah aku tercapai? Yang pertama, of course lah, kita nak pergi flag off kan kita punya geng markas Bistrom 250 kita aku sampai ke Ipoh lah, diorang pergi SP. Dan kedua adalah sekarang ni aku tengah test mic aku, DJI Mic 3 yang dipairkan dengan DJI Osmo Action 6. Dan misi ketiga, apabila aku nak balik saja nanti daripada Ipoh ke KL, aku nak singgah Arenar Ulu Bernam, nak makan mi kari. Biasanya memang akan terlepas lah kat situ sebab kekangan masa kan, nak kena balik cepat dan sebagainya. So kali ini aku nak kena pergi juga Arenar Ulu Bernam tu untuk rasa sendiri mi kari. Sebab diorang cakap ini tempat bikers lah. Rugilah kalau tak stop kat Arenar Ulu Bernam ni kena mi kari. Jadi aku tak nak FOMO. Kita akan selesaikan 3 misi tu pada hari ini juga. On ke tak on? Mari, let's go. Kita pergi ke Arena Rawang untuk jumpa diorang. 14. Okey ke tak okey mic ni? Aku pun tak tahulah. Kalau okey, Alhamdulillah. Sebab mic mini kalau kita buat laju, dia tak okey tau. Dalam 13, 14 kan, dia clipping. Lori bang. Lori nak masuk kiri tu. Biarkan dia masuk. Come on Bistrom. Dah full throttle guys. Laju Bistrom. Tukar gear. Tukar gear je dia sendu. Kalau turun bukit macam ni kau tekan je lagi, dia akan pergi 16 lah. Tak boleh pergi lagi laju, dah full throttle dik. Banyak kereta guys. RB pukul 8. Aku dah lambat. Aku tahu cuti tapi takkanlah jam daripada sini sampai ke Ipoh. Tak mungkin lah kan. Tapi jam teruk ni weh. Apa hal ni? Aku tak buka map, tak tahulah ada accident ke apa. Ini sangat-sangat teruk jam ni. So this is RNR Rawang. Penuh lah shoot. Guys, korang kat mana guys? Semua orang nak isi minyak. Aku pun nak isi minyak. Aku tak tahu nak pergi mana ni. Bapak penuh tu. Kita ada Abang Mal di sini dan Arid. Yang lain mana? Diorang ada kat situ. Jom kita pergi menyapa diorang dulu. Alhamdulillah dah sampai guys. So kita masih menunggu yang lain. Sekarang ni bapak ramai weh. Korang boleh tengok kat belakang tu, ramai gila hari ni, hari Labor Day. Semua pun nak ride. Abang Mal, Arid, ini Kel, Abang Kel. Halo abang. Okay. Tuan. Pinoy rider. So nak tunjuk motor Abang Mal ni, dia dah pakai apa nama abang ni? Decal yang baru daripada Arif Grafik. Cantik dia buat mesti cantik punya. Ini orang ni banyak teliti punya orang. Decal yang baru tapi color yang sama, biru bojan juga. Tapi yang paling best yang kat sini. Ini benda yang baru ni. Apa nama exhaust? RR250. Kawa. RR250. RR250. So nampak macam ngam bang Nampak macam ngam. Cuba start jap. Kita mau dengar ada punya bunyi. Ada padu ke tak ada padu ke macam mana ke. Tapi basically bunyi dia tak kuat dengan macam standard je. Nampak? Dia punya tengah tu dia dah buang. Tabung tengah dah buang. Tapi ada power boom, macam power boom kat bawah tu. Dia pusing ke sini. Dah jadilah exhaust ni. Berem sikit bang. Bunyi macam standard. Tapi katanya pergi 18 bang. Damn. Jom kita nak pergi depan
Syazwan ada kat depan. Lagipun sini padat lah. Terpadat tersangat. Sebab tak nak kaca lalu lintas orang. Oh, diorang kat sini. Nyau. Kel, you just go down. Jangan bagi aku cakap English. Nanti kan kau pening, Kel. Kita ada Carol dan juga kita ada Abang Saiful situ. Jom. Apa geng-geng kita? Abang Saiful. Kita jumpa kembar kita. Mana kembar kita? Ni kembar kita. Bapa terang sial. Assalamualaikum. Sekarang ni kita tunggu ID saja. Ya Allah, rambut aku. Nak memperkenalkan motor aku punya motor baru. So ini adalah TT100 GSA TT100. InsyaAllah one day, amin. Pasti upgrade. Breakfast mana? Ke nak sini je siap-siap? I follow saja you all yang akan pergi jauh. I sampai Ipoh saja. Nanti kita tengok apakah diorang punya plan. 2,000 years later. Setelah 8 jam kita menunggu, akhirnya Cip Eddie sampai. Okay? Sorry. No problem. Kita akan bergerak ke Ipoh. Diorang nak pergi Sungai Petani. Aku tak dapat pergi lah. Trafik agak jam lagi. Sebab hari ni adalah Labor Day. Memang jam. Semua nak pergi bercuti. Jadi kita pun ambil kesempatan untuk ride. Dah, jom kita nak on the ball. Let's go. Mic aku dah letakkan kat bawah. Mic aku ada dalam 80% lagi. Sekarang ni dah pukul berapa Pukul 9.46. Dan ND filter aku nampak. Ini kalau ND filter aku ubahkan dia kepada terang. Dan ini adalah ND filter. Kalau kita ubahkan, dia gelap. Okay, variable ND filter. Tapi macam ada ni sikit lah, noise lah kat atas ni So jom, kita nak bergerak. Diorang dah ready kat situ. Jom raya dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Trafik masih lagi jam. Yang tak bestnya variable ND filter ni, kau tengok dia agak sukar untuk dikawal. Jom, bismillah. Sebab kalau terpusing sikit, dia akan jadi cerah. Patutnya bagi aku kau kena ada tick kan. Tik. Macam tu baru betul. Smart lane pun dah diaktifkan ni aku rasa. Kalau smart lane dah aktif, kita memang susah lah nak bawa motor. Macam tak best kalau ride ada smart lane. Tapi tu lah, kau dah masuk smart lane, lepas tu kau keluar balik macam ni. Leceh ni. Nampak? Kenapa tak jalan je smart lane? Jalan lah smart lane. Nak main tukar-tukar lane pula. Sebab ada emergency macam ni, kan dah kena tukar-tukar lane. Payah ada smart lane, lepas tu ada emergency kan. Lepas tu kalau nak kena masuk balik, leceh lah. Pada aku memang sangat-sangat leceh lah ada smart lane. Atau kegunaan smart lane ni sebenarnya untuk exit lah, lagi 2 km tu kan. Masalahnya diorang pakai smart lane ni, sekejap ke depan tu diorang pancung balik ke kanan. So that is not smart, bro. Lebih kepada menyusahkan je daripada smart. Kita dah sampai R&R Berang. Motor aku memang tak ada minyak. Kalau habis minyak aku tolak je lah. Nak lepak sini ke? Sini macam bahaya lah. Lepak masuk sini lah. Nak tunggu yang lain kot. Kita regroup jap. A few inches later. Okay, dah regroup. Kita mau jalan bos kita. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita meneruskan perjalanan kita. Mana datang ni bang? Astagfirullahalazim. Tak tahu celah tu je. You guys never learn from you guys punya mistake. Every time nak kena lawan arah. Apa hal dia ikut kiri ni? Alamak. Ni terpaling nak cepat ke Mamat ni? Bodoh Syel. Kan ada emergency. So kita orang pun okey lah kan. Tak faham orang yang bangang macam ni. Bangang, kita cakap bangang je guys. Apa hal ni? Accident ke? Ya tu, Masya Allah. Habis tercabut tayar dia tu. Dia langgar apa tu? Kena berhati-hati ramai baru lah. Aku dah kata dah, kau bagi signal ingat nak masuk kiri, tapi kau masuk kanan balik. Ini adalah baruah yang sebenar. Dah sampai Tapa. Kau tengok minyak aku guys. Dah kelip-kelip. Tapi ni baru kelip-kelip sekali. Dia kelip-kelip dua yang akan orang perlu takut lah. Kalau kelip-kelip sekali macam ni, relax lah je bosku. Ada lagi dalam 50 ke 80 km kau boleh pergi. Kalau kelip-kelip yang terakhir tu, kau kena risau lah cerita dia.
Kita lepak dulu. Sekejap lagi boy isi minyak masa nak gerak. Ngam tak ngam, mestilah ngam. Jom. Kita berehat sebentar di arena Hartapah. Panas gila guys. Aku nak refill sebab dah blinking. Minyak dah blinking. Refill kejap lagi, lepas tu kita gerak. Panas. Hari ni 1 bulan, jadi dia akan reset balik dia punya 200 liter. Begitu saja. Dan pakai settle senang. Kita tak payah nak agak berapa liter yang kita kena isi. Kau tekan settle je. 10 liter, ada 2 liter lagi tak ada. 2 liter boleh pergi lebih kurang dalam 60 km, 50-60 km macam tu. Dah tak macam tadi lah. Tadi jam teruk. Dah sampai Ipoh, hujan pun turun. Tapi okey lah, daripada panas sangat kan. At least adalah membasahi bumi. Tak rider lah, berhenti. Biasa sekejap ya hujan ni. Sekejap lagi dia akan berhenti. Ini adalah jalan motor yang terpaling sempit, iaitu di Tol Ipoh. Mari kita tengok. Ngam-ngam soi je. Ni makin lama makin kecil. La ilaha illallah, kecil betul lah. Signboard tadi dah besar. Dana dia dah habis kat signboard, dia kecilkan jalan ni. Ni kalau basikal 3 roda ni memang ngam-ngam ni. Dah. Seorang lagi. One more. Sapu kat belakang. Jadi kita tunggu sapu jap. Lepas tu kita berjalan. Kat dalam ni dah tak boleh nak laju. Santuy-santuy je. Lebih kurang dalam 8 km, 7.4 kita akan sampai. So kita dah sampai dekat Nasi Vanggay. Nak tengok lauk-lauk dia apa yang ada. Padu. Apa? So ni adalah lauk-lauk dia. Biasanya aku akan makan dia punya ayam tu. Ayam yang ni. Ayam yang ni padu. Lepas tu telur masin. Lepas tu kuah campur sikit. Lepas tu dia ada dia punya kuah special. Kuah special dia dekat sana. Sana. Tak nampak? Dengan sambal. Sambal nyok. Sebenarnya aku jarang makan kat sini. Aku makan kat tempat satu lagi. Q lah bro. Similar like nasi kandar. A little bit spicy only. So kita kena makan ayam ni baru betul. Jom kita beratur dulu. Lapar punya masa aku lupa nak record guys. Jadi netizen pula. Dah itu je. Sayur kobis. Nampak. Ini nasi Vanggay ayam goreng. Sama. Okay, Joki tarik sikit Joki. Cantik. Percuma sempena hari pekerja. Lagi kita ambil sebelum dia habis. Dia nak habis satu. Tara, jom kita makan. So ni dia nasi Vanggay. So kat sini adalah nasi Vanggay Green Town. Nasi dia biasanya dia ada 3 kuah. 3 kuah tu yang biasa dia campur dengan nasi Vanggay ya. Bismillah. Tanya Abang Kel. Abang Kel. Okey. Okay, little spicy but okay lah. Dia spicy tapi ada air 2, jangan risau. Okey ah. Tapi aku rasa spicy je. Aku rasa dia punya kuah ni pedas. Biasa dia tak buat pedas sangat. A bit spicy ya. I think the more that you eat it, the more it gets spicy now. Betul. Makin lama makin pedas. Sedap. Ini ayam yang patut korang cuba. Ayam bawang. Jangan beli ayam goreng. Dia rasa kurang. Kita makan dulu. Bismillah. Okey. Hati-hati di jalan raya. Hati-hati di jalan raya. Okey. Hati-hati boleh KL. Beres. So sampai di sini saja kita akan bagi terang sikit. Kita akan flag off diorang. Nasi Vanggay baru je lepas makan. Lepas tu diorang akan pergi ke Kuala Pilah. Kuala Pilah. Apa Sungai Petani. Thank you so much for the belanja. Okay, no problem. Ride safe, okay? See you Ride again safe. next time. Okay. Ada beza tak? Tumbuk. Tunggu. Yes. Fist bump. Jom hati-hati. Hati-hati balik balik pula aku yang balik. Hati-hati pergi dengan nakal-nakal semua So kita akan lepak di sini sekejap sebelum kita balik rumah. So kita akan berjalan area sini kejap sebelum kita pergi Ulu Bernam untuk makan lagi sekali. Kan misi pertama kita dah check. Dah selesai misi pertama. Dah flag off kan orang kat sini je. Dan misi kedua masih berterusan. Dan misi ketiga pun misi ketiga adalah untuk kita pergi ke Ulu Bernam Porkana Mikari kan.
Sekarang ni misi kedua aku adalah nak tengok bateri daripada aku punya Mic 3 ni. Dan bateri dia pula tadi aku tengok dia tinggal 11% sahaja. Lepas tu sampai sekarang ni dah pukul 2 lebih, 2.18, dia punya mic dah tinggal 11%. Habis je bateri mic ni, maknanya kau tak dengar lah aku cakap dah. Sekarang ni kita nak menuju ke apa nama bahagian lane tadi tu. Sebenarnya lorong tu adalah lorong pelacur dulu lah. So sekarang ni diorang dah buat kat situ ada ais kepal lah, ada macam-macam lah. Dia buat macam lorong OOTD macam tu lah. Dan kita nak ke kafe, nak lepak kat kafe dulu, nak sejuk-sejukkan badan, panas ni. Tadi hujan, lepas tu panas balik kan. Nak relax dulu sebelum kita nak balik ke KL lah. Lepas tu aku tak tahu diorang ni nak pergi mana. Aku dengan Dek Wan akan balik lah. So kita tinggal lah 4 orang sahaja. Kaki-kaki rembat dah pergi SP. Dan ya, kita nak menuju ke sana je.